Walid tipu. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Boleh saya nak cakap dengan Walid sekejap? Boleh. Masih tak balik dulu. Tak apa. Masih tak boleh dengar. Sebab benda yang saya nak cakap ni, masih tak pun nak cakap juga. Ada apa ni bidadari-bidadari Walid? Bermain dengan hati lagi ke? Tahu Walid dah pesan. Syaitan tu suka dengan orang yang bermain dengan hati. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Kak Rabia. Yang tu betul. Saya pun tak puas hati juga, Walid. Saya tahu dan saya faham peranan dia dalam dakwah Walid. Dia adalah mulut Walid untuk jemaah muslimah. Tapi itu kan peranan dakwah dia. Peranan dia sebagai isteri patutnya sama je lah dengan kami. Ya, sama saja. Walid tak pernah bezakan mana-mana isteri. Kasih sayang Walid sama saja. Walid tipu. Walid tak adil. Kak Rabia selalu dapat lebih pada kami. Malam-malam kami pun dia dapat. Kak Fiza pun selalu je korbankan giliran dia untuk Kak Rabia. Apa-apa pun mesti Kak Rabia dapat lebih. Macam tu ke Walid kata adil? Sejak bila kamu pandai melawan aturan Allah ni? Kamu dah hilang.